Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq daripada Chef Canvas Putrajaya. Hari ini saya nak bongkarkan buat signature dish kita yang nasi kelang fried rice. First sekali kena ada telur lah. Sebab apa kita masakkan telur? Kita nak enzyme daripada protein telur ni supaya ini tak melekat lah. Itu salah satu tips lah orang kata. Bawang putih dan cili. Lagi ada flavor pedas lah. Rumah garlic tu. Ada chicken chop. Tak ada bahan ni. Tak jadilah kita punya signature. Ulaman. Nasi yang kita dah masak dengan bumbu telang dia. Bau aroma dia lah. Lahir dengan Giselle di Chef Canvas iaitu kelang ulam fried rice. Oh yo, ni saiz ayam confirm kenyang. Kalau nak udang buttermilk pun ada. Canvas lebih more pada fusion, iaitu gabungan daripada Western dan Asian lah. Biasanya kalau kita dengar telang ulam ni dengan nasi kelabu betul tak? So kat sini memang kita punya signature ada telang ulam fried rice, kemudian kita ada spicy creamy clam. Itu dua tu memang paling top lah. Kita punya kopi talam gula melaka, kopi kampung, campuran susu santan. Waduh, betul signature drink dekat sini. Combination kau dan berlemak. Jangan lupa try menu lain juga. Ada chicken wing, nasi udang buttermilk pun sedap. Spaghetti ni autentik betul. Mantau ni kalau tak cuba rugi. Jadi orang Putrajaya jangan lupa datang ke Chef Canvas ni.